Cik Dong berhati-hati. Cik Chue Wei, selamat kamu berdua. Angie, Saya sangat risau tahu tak? Angie, kenapa kamu berjalan terhincut-hincut? Adakah kaki kamu cedera? Saya okey, maaf. Apa yang kamu suruh saya buat pun, saya tak dapat buat dengan baik. Jangan cakap macam tu. Kali ini tanggungjawab sepatutnya saya yang pikul. Kamu macam mana muka pucat sangat, baik saya bawa kamu jumpa doktor. Tak perlu, saya tahu mereka berdua selamat dah cukup. Lebih baik saya pergi. Oh, saya hantar kamu. Tak perlu kamu temankan mereka. Tengoklah, kamu lebih baik berehat sini dulu. Baiklah, saya balik berehat dulu. Tak apa. Kamu macam mana nak jalan? Kalau pengsan tengah jalan macam mana? Shui bawa dia ke bilik tetamu berehat. Oh, mari berehat sini. Angie, Markus, kamu macam mana? saya okey dah, saya memang tak berguna. Lari 2 langkah pun dah jadi macam ni. Susahnya kamu. Bukan saya yang buat semua orang susah. Kenapa kamu cakap macam tu lagi? Kita dah sepakat. Apa-apa pun kita hadapi bersamakan. Kita kan orang dewasa, apa pun boleh hadapi. Tapi mereka kan budak-budak. Saya rasa lebih baik mereka tinggal dengan Connie. Kamu takkan nak tinggalkan mereka kan? Tidak, saya sayang sangat dengan mereka. Mana mungkin saya nak tinggalkan mereka? Tapi saya tak nak kamu tersepit antara kita. Kamu akan susah sangat. Saya lebih baik susah sendiri, mereka ikut Connie. Saya boleh bolak-balik. Markus, kita dah susah payah sampai ke sini. Biar saya cuba lagi dengan mereka. Kalau memang tak boleh, saya rela kamu tinggalkan saya. Angie, dengar saya cakap. Jangan cakap lagi kalau kamu tak setuju. Saya akan terus pergi sekarang. Angie, jangan macam tu. Kalau begitu kamu janji dengan saya tahu. Anak-anak sentiasa di tempat pertama dalam hati kamu. Kalau tak ada mereka di sisi kamu, walaupun saya ada di sini tak ada maknanya. Baiklah, saya setuju dengan kamu. Kita cuba lagi ya. Cik Juo, selamat pagi. Cik Juo, selamat pagi. Hey, lipas kerja kita happy hour di Lan Kwai Fong. Baiklah, hei. Juga ajak kawan kamu pergi, kamu kata nak perkenalkan perempuan pada saya. Saya ingat betul tak ajak Ayan juga. Lagipun dia baru putus cinta. Dia takkan minat dengan tahap kita macam ni. Lihatlah, dia bertukar teman lelaki 3 kali ganda. Malah si OO juga terpikat dengan dia. Tapi malangnya hampir-hampir berjaya. Tiba-tiba ada masalah di saat Aziz, bukan begitu. Kalau Ayan terus mencari lelaki kaya, saya rasa sasaran seterusnya dia ialah Encik Juo yang besar. Banyak lesir de Kessel, NI wartawan hiburan Ada bahan untuk tulis. Jadual kamu hari ini sudah penuh. Paling cepat pun esok petang jam 3.30 minit. Atau semasa happy hour hari ini. Oh, kamu sibuk, nanti saya datang cari kamu lagi. Hei Rene. Tiada apa yang lebih penting daripada adik datang cari saya, temu janji, hari ini tamat di sini. Kamu keluar baiklah. Duduk. Apa hal? Saya rasa Ayan tak sesuai lagi kekal bekerja di bahagian korporat. Kenapa sejak kamu berpisah? Banyak cakap-cakap, saya tak nak Ayan susah hati. Sebenarnya dia sangat berkelahan. Kalau emosi kerjanya terganggu kerana ini, saya rasa dia sangat tak bersalah. Apa yang boleh saya buat? Saya nak mohon untuk pindahkan Ayan ke bahagian komunikasi untuk bantu saya. Macam tu ke? Saya ingat kamu nak cakap. Suruh saya berbaik semula dengan Ayan. Jadi kamu setuju? Hal macam ni kamu yang tentukan. Kalau begitu saya keluar. Hei. Pergi, tak perlu ucap terima kasih pada saya. Seolah-olah kamu yang patut ucap terima kasih pada saya. Hal ni kamu yang mulakan, saya cuma bantu kamu selesaikan. Baiklah, sekali ucap terima kasih tak cukup. Ucap terima kasih kali kedua. Sekarang kamu dah tolong adik kamu, tak ada salahnya tolong abang juga. Perkara ini pasti boleh kamu lakukan. Tiger makan buah. Wah, barang kamu macam kaca, jangan sentuh barang aku. Kenapa marah sangat? Kamu jawatan rendah tak boleh tengok, hehe, aku nak tengok juga. Wo beg pasti tahniah kamu peganglah. Kalau betul ada ini untuk ucap tahniah kenaikan pangkat dan kamu akan ditukar ke jabatan perkapalan sebagai penolong pengurus bersama Reni. Tahniah hero, aku penolong pengurus. Aku tak boleh bila jumpa pelanggan aku gagap. Lagipun aku tak pandai main merak untuk urusan sosial saya kata tak boleh. Mari duduk, aku dah aturkan. Kamu akan ada teman. Ayan pun akan naik pangkat jadi pengurus, kan gembira. Kamu cakap apa?
Abang kamu kata bagi peluang. Aku pergi kerja bukan cari teman wanita. Aku cakap kamu pergi cari teman wanita kayak kamu fikir begitu. Kalau kamu betul fikir begitu aku gembira. Kamu ni semua buat keputusan sendiri. Bincang dulu dengan aku. Aku risau tak ada kemampuan. Tak boleh buat kerja tu nanti jatuh. Itu pun tak bagus. Sebenarnya, jabatan komunikasi pun boleh mulakan dari bawah. Semestinya Ayan pengurus. Tak ada status yang sesuai macam mana nak layan dia. Jangan tekat Ayan akan bimbing kamu. Tenanglah aku belajar dengan dia pun bagus. Hai Ayan. Dari luar pun dengar suara kamu. Haha. Tak ganggu kamu kan tak aku letak sop ni lepas tu pergi. Tak ganggu tak payah segan duduklah. Lagipun aku ada pinggan belum basuh tolong basuh. Baiklah aku basuh tak. Aku basuh kamu duduk dulu. Kamu pun duduklah Tiger. Aku ada hal nak bincang dengan kamu. Okey kamu minum perlahan-lahan. Tak payah simpan untuk aku nak pergi mana. Jangan hirakan mereka. Aku ambil pinggan berzimainem sub bersama untuk sambat. Sambut apa? Kamu dengan aku sama-sama ditukar ke jabatan komunikasi. Kamu pengurus, aku penolong pengurus. Lepas ni kerja sama-sama. Betul ke? Ini akun sebenar Form 1 Heng. Kami telah menarik ramai pelabur dengan dana yang kami uruskan. Sekarang orang kaya dari tanah besar juga berminat dengan dana lindung nilai kami. Presentasi saya benar-benar berkesan ya pasti. Hanya dalam bulan ini sahaja, kami telah menyerap dana baru melebihi 100 juta. Orang kaya sebenarnya mudah diuruskan. Jemput mereka mainan Wayne Yang, baik jemput mereka makan yang enak layan mereka sebagai VIP. Mereka akan melayan dan jamin mereka mendapat keuntungan 10% setiap tahun. Mereka secara semula jadi akan menghantar wang kepada mereka kami. Mendengar jenama Wanji kami seperti jaminan keyakinan. Tidak ada keraguan. Sekarang pelanggan percaya kami mempunyai pulangan yang tinggi. Jadi kita mesti memberi wang kepada pelanggan lama. Mereka akan terus memberikan wang kepada kami ini sangat mudah. Ambil wang dari pelanggan baru untuk memberi kepada pelanggan lama. 10% untuk pelanggan lama 90% masuk ke dalam poket kita. Kita akan terus mempunyai pelanggan. Penipuan kita akan terus berjalan. Maka kita boleh menjana wang yang banyak. Hahaha Meng Zhou kamu memang berani dan mahir. Boleh terfikir idea ini. Salah idea ini bukan saya yang fikirkan. Wall Street sudah ada lebih 20 tahun yang lalu. Ponzi scheme kamu tak pernah dengar. Tapi mengenai skema penipuan ini, tiada siapa yang lebih tahu daripada saya. Meng Zhou. Jika kamu boleh menjana wang yang banyak, saya rasa saya boleh bersara dengan menumpang. Jadi kamu tolong saya pasti tidak salah. Tapi ingat jangan terlalu selesa. Kita perlu cantikan akun kerana sekarang kita masih perlu melayani Zhu Yuan. Okey faham. Rose itu kamu. Nanti atur 2 tempat untuk Ayan dan Xiao Shabao baik Puan Duo. Pit apa yang kamu buat boleh biarkan mereka berdua belajar dengan kamu. Baiklah. Sensiap Tuhun Wanji akan menjadakan pertandingan memensing amal di pancake bukit. Kamu cobalah pertandingan ini. Setiap jabatan syarikat kami akan menghantar rakan sekerja untuk menyertai. Secara keseluruhan ada 6 kumpulan. Peserta akan mencari sponsor sendiri. Dana yang dikumpul akan didermakan kepada badan amal. Saya rasa terlalu banyak untuk kamu fahami sekaligus. Mungkin tidak dapat hadam belajar sambil buat. Hari ini kamu berdua naik ke puncak bukit untuk melihat persekitaran. Faham. Kita perlu tetapkan titik permulaan dan penamat di sini. Dan pasang papan iklan. Pasang mikrofon bahagikan kawasan wartawan. Dan juga perlu hubungi polis untuk tutup jalan. Yang kamu cakap perlahan sikit, saya tulis tak tergesa-gesa. Ingatan saya tak bagus jadi perlu tulis dulu. Kamu boleh ingat dalam kepala. Sebenarnya saya pun tak ada ingatan yang bagus masa kecil saya belajar. Setiap 2 masuk 1. Saya rasa setiap orang ada kelebihan sendiri jangan putus asa. Ini sebenarnya saya nak beritahu kamu satu rahsia. Saya lari sangat laju. Hei kalau kita mewakili Jabatan Perhubungan untuk bertanding, ada peluang menang tak? Tentu adalah masa kecil saya dalam sukan darat. Menang banyak pingat. Saya ni memang tak pandai sukan. Dulu sangat cemburu tengok orang pakai banyak pingat. Saya janji dengan kamu, saya pasti menang pingat dan letak di leher kamu. Betul ke bagus. Kamu kenapa? Berpeluh-peluh. Tak ada saya bila tension macam ni haha. Xiao Shabao. Baik kita pergi makan tengah hari sambil lukis pelan. Baiklah. Abang kita dah datang Hong Kong untuk main. Saya nak beli beg LV. Sayang kita datang Hong Kong bukan main-main saja. Saya juga nak tolong abang kutip baki hutang.
Kamu kata saya suka beli apa pun boleh. Sayang hati-hati sikit. Kamu bawa perut besar. Syabale ini bukan penipu kecil dari Sabah. Apa hal? Xiao Shabao encik ini cari kamu. Terima kasih Syabale. Kenal tak saya? Kenal lah Kun Abang. Macam mana datang Hong Kong main? Macam mana kamu tahu saya di sini? Nasib baik saya jumpa kad pengenalan kamu di puncak bukit. Saya rasa kamu tak sengaja tertinggal di sana. Saya baik hati nak pulangkan pada kamu. Oh, terima kasih Kun Abang. Kenapa sangat tension tak adalah haha. Kamu memang hebat jadi. Pembantu pengurus. Wah tinggi sangat. Hanya cari makan saja. Hahaha. Kun Abang satu bungkus gula cukup ke cukup. Abang kamu mana bukannya kamu adik-beradik karung pasir ke? Oh kami sudah bergaduh. Saya datang Hong Kong sendiri cari makan lah Bergaduh kita ni ada jodoh lah. Kebetulan pula. Wang Hong Kong saya dengan isteri saya mana? Bawa tak cukup habis dah. Ada duit kecil tak pinjam sikit boleh? Tak tahu Kun Abang nak berapa? 200 kau tipu saya 2000 lah. 20 ribu lah. Bodoh mana ada 20 ribu banyak sangat. Kau cakap duit kecil jangan buat bodoh lah. Kau boleh kerja di band luar macam mana boleh miskin sangat. Abang kau hutang saya di Sabah. Tak sampai jumlah ni pun. Sekarang ni saya betul tak ada banyak sangat. Kalau macam tu saya pergi Ban Wan Jen cari bos kau lah. Jangan kacau bos saya lah. Macam nilah saya cepat-cepat kumpul duit bagi kau. Macam mana pun kau kena kumpul duit. Langsung kumpul sampai 200 ribu lah. Masa minum petang Xiao Shabao, nampaknya giliran kau lah. Boleh tak bahagian ni hutang dulu? Kau betul miskin sangat ke. Asalnya nak beli 6 di dengan kau tengok kau macam ni 30 juta lebih. Tak payah cari kau lah siapa beli saya beli. 30 juta lebih lah saya beli. Saya nak tanya kalau kumpul besar lebih banyak bahagian ke? Tentulah lah nak kau belanja minum kau cakap miskin. Belanja leo di kau edit. Xiao Shabao kau aze-aze ni kekurangan duit ke? Ingat saya kumpul besar kau bayar ke? Kajian ni bukan selalu ada saya ajar kau macam mana nak makan. Cepat letak atas lidah lah. Masuk dalam mulut. Lepas tu perlahan-lahan hancurkan. Karung pasir besar maaflah. Saya nak telefon dulu telefon siapa 6D. Menang lagi menang. Menang 3 nombor Alamak. Karung pasir besar 6 dimenang 3 nombor dapat berapa duit? 20 ringgit habis makan bagi tips tak cukup. Xiao Shabao kau dulu paling tak suka orang main judi. Sekarang memikirkan duit sampai gila. Orang tentu nak naik ke tempat yang lebih tinggi. Ayan memang sangat tinggi. Daji apa yang kau cakap? Kau tak perlu tipu aku. Selain daripada mengejar perempuan, aku tak dapat fikir sebarang alasan kenapa kau sangat cinta kepada Wang. Sudahlah. Terima kasih pada arwah ibu bapa akhirnya kau sedar juga. Aku sangat suati kau akan hidup sendiri selama-lamanya. Adik bayar aku ajar kau cara mengejar perempuan. Ada satu perkara penting iaitu rupa muka mesti cukup menarik. Rupa aku sangat buruk ke? Tidak buruk cuma perlu dihias lagi. Esok selepas bekerja cari aku akan bawa kau membeli pakaian. Pergi salon untuk menakar model rambut. Tak perlu. Daji begini saja kau bagi aku duit. Aku akan buat sendiri. Boleh ke buat sendiri? Coba-coba lihat bagaimana. Baiklah cubalah kau sudah besar. Patchut membuat keputusan sendiri. Begini aku beri kau 10 ribu ringgit guna membeli pakaian. Jangan gunakan untuk bedah plastik. Wah hanya ada 10 ribu ringgit sahaja. Ringan sangat. Celaka masih kurang separuh lagi apa nak buat. Ya ampun terlanggar orang sampai mati. Xiao Shabao. Aku tolong kau panggat. Jangan tunjukkan kekayaan seperti ini. Tidak ada. Daji kata belikan pakaian. Kau pakai baju emas. Investasi diri. Apa rencana latihan tambahan itu? Modal awal untuk bersiap diri. Mengejar perempuan aku sokong kau pergilah mengejar. Mengejar apa belum cukup duit lagi.
Apa-apa tidak. Kursus-kursus itu sangat mahal. Guru-guru juga, garing mereka kata jika tidak bayar yuran sepinana, tidak boleh menghadiri kelas. Tak apa aku pinjamkan kau. 20,000 bukan jumlah yang kesal baik tidak user. Aku kata tak apa-apa memang tak apa-apa bukan begitu. Orang-orang dah masuk waktu makan kau yang lambat. Saya sempat juga hehe kenapa. Saya pelanggan unggul pengurusan kewangan. Encik Dai, apa yang boleh saya bantu? Oh, unggul pengurusan kewangannya. Baiklah, sila ikut sini. Baiklah Encik Dai, saya akan uruskan prosedur untuk anda. Baiklah, dua orang tunggu sekejap ya, terima kasih. Xiao Shabao. Saya yakin dengan kamu dan Ayan. Kamu rajin dan berusaha. Hei awak tu Ayan kan bagus. Saya tak berharap apa-apa. Cuma harap anak perempuan saya kahwin dengan baik. Saya pinjamkan wang pada kamu. Sama macam beli saham blue chip. Saya boleh duduk santai terima faedah. Terima kasih ya ketua besar haha. Oh ya, macam mana awak ada akun di sini?